Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Ghost Seram. Kisah perkongsian pada malam ini berbeza dengan kisah perkongsian yang biasa. Ini adalah sebuah kisah gila. Kisah benar seorang wanita di mana ayah dia adalah seorang pembunuh bersiri. Pertama sekali dikongsikan di Facebook, kemudian di Reddit, dan saya baca beberapa hari yang lalu dan rasa menarik untuk dikongsikan semula di Kupi-Kupi Ghost Seram. Ini adalah kisah yang pada asalnya di dalam bahasa English, tetapi saya telah terjemahkan di dalam bahasa Melayu dan ubah mengikut cara penceritaan saya. Nama-nama dan lokasi di dalam kisah ini pun saya ubah sebab ini berkemungkinan adalah sebuah kisah rekaan ataupun sebuah kisah jenayah yang masih di dalam siasatan. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan baca kisah ini untuk anda semua. Nama aku Anya, anak kepada seorang pembunuh bersiri, dan aku sangat perlukan bantuan korang semua. Ayah aku, Dr. Leonard Amsarov, bukan nama sebenar. Seorang lelaki yang pendiam, pemalu dan langsung. Tak ada kawan, tidak di tempat kerja, tidak di luar, dan kebanyakan ahli keluarga ibarat tidak suka dengan ayah. Tapi jauh di dalam hatinya, dia mengidamkan sesuatu yang lebih. Seorang rakan untuk melakukan jenayah. Selama 30 tahun, dia menjadi doktor psikiatri di penjara Marlow Ridge dan penjara daerah Vail. Bukan lokasi sebenar, dia selalu mencari calon yang sesuai untuk berkongsi kegilaannya. Dan akhirnya, dia jumpa seorang pembunuh bersiri yang ayah aku lindungi, bernama Helena Travinsky. Bukan nama sebenar. Helena ditahan sebab melakukan jenayah tetapi telah dihantar ke hospital mental tempat ayah bekerja. Dan disitulah mereka bertemu. Helena tidak pernah ditangkap sebab ayah yang memeriksa Helena memberikan laporan palsu mengatakan yang dia sakit mental dan tidak waras. Dengan itu, selepas satu tempoh masa, Helena terlepas tanpa dihukum. Tahun 1989, waktu itu aku baru berumur 8 tahun. Ibu sudah berpisah dengan ayah disebabkan keadaan kewangan ayah yang lebih stabil dari ibu waktu itu tidak bekerja. Mahkamah memberikan hak penjagaan kepada ayah. Mahu tak mahu, aku tinggal berdua dengan dia di sebuah kawasan hutan dikenali sebagai Hutan Paine, sebuah kawasan seluas 18.5 ekar di daerah Lawrence Hollow, bukan lokasi sebenar. Dengan arti kata lain, jauh dari manusia lain. Sehinggalah ada satu hari, ayah kata dia ada tugas istimewa untuk aku. Ada seorang pesakit baru, wanita yang mengalami gangguan personality ataupun split personality. Beberapa personalitinya ialah kanak-kanak. Jadi ayah mahu aku bermain dengan dia supaya dia boleh pantau dan memberikan rawatan yang sesuai. Ayah bukan main puji lagi masa tu, dia gelar aku sebagai ahli psikiatri kecil dia. Tapi ayah beri amaran, kalau aku dedahkan rahsia sesi rawatan tu, aku akan dipenjarakan untuk bertahun-tahun lamanya. Dan pesakit tu adalah salah seorang penjenayah yang dia lepaskan bernama Helena Travinsky yang diceritakan tadi. Tidak lama selepas itu, Helena mula tinggal di rumah kami 3 kali seminggu. Hubungan dia dengan ayah pelik, ganas, sadistik. Aku menjadi mangsa penderaan fizikal dan mental. Waktu tu kecil lagi, tak faham apa yang diorang buat, ikut je arahan diorang. Walaupun terasa takut, sakit dan sedih. Ada satu insiden aku masih ingat lagi. Di belakang rumah kami ada lubang pembakaran sampah. Satu malam, Helena tangkap anjing Chihuahua kesayangan aku yang bernama Spitz. Dia ugut nak bakar Spitz hidup-hidup sambil ketawa. Seakan puas tengok aku menangis. Aku menjerit histeria, merayu supaya Spitz dibebaskan. Ayah bukannya bantu, malah dia patahkan dahan pokok dan pukul aku sampai cedera. Helena terus ketawa terbahak-bahak. Bila semuanya selesai, aku rasa lega. Sekurang-kurangnya Spitz selamat, tetapi badan aku cedera dipukul oleh ayah. Ini adalah situasi setiap kali Helena berada di rumah kami, aku akan diseksa sementara ayah akan mengikut mendera aku. Untuk hari-hari seterusnya, Helena beratus kali mengugut nak bunuh aku. Dia juga selalu ugut nak bunuh ibu aku. Sehingga kan ibu trauma teruk. Ibu seorang guru sekolah rendah terpaksa simpan pistol di dalam meja kelasnya disebabkan terlalu takut. Dan tiap kali dia melihat ketakutan di raut wajah aku, Helena akan terasa puas hati. Misteri Helena Travinsky.
Helena bangga bercerita tentang pembunuhan yang dilakukannya sejak zaman remaja lagi. Ayah aku sendiri mengaku di dalam rakaman audio yang dia pernah buang pisau yang Helena gunakan untuk membunuh ke dalam sungai untuk menghapuskan bukti DNA. Helena bunuh ramai mangsa, kanak-kanak yang diperdagangkan, tapi majoritinya warga emas. Dia pernah bekerja di sebuah pusat jagaan warga tua. Di situ, dia mendera mangsa senaja tidak memberikan ubat. Ada yang dia berikan ubat terlebih dos sehingga mangsa dia mati. Pernah sekali dia bangga bercerita bagaimana dia duduk di atas dada seorang lelaki tua yang lemah sehingga lelaki itu mati sebab sesak nafas. Ibarat ketagih dengan perasaan membunuh inilah yang membuatkan dia hampir membunuh aku. Malam, aku hampir mati. Selama bertahun-tahun, Helena dan ayah aku menjalinkan hubungan. Bila Helena datang, aku sentiasa mengunci diri di bilik. Tidak suka dengan kehadiran Helena. Biarlah 3 hari dia di rumah tu, 3 hari juga aku akan berada di bilik. Hanya keluar untuk makan ataupun ke tandas. Itu pun kelang kabut kembali ke bilik. Semakin aku dewasa, aku lebih suka tinggal di rumah ibu. Alasan supaya lebih dekat dengan sekolah. Sehinggalah malam hari jadi aku yang ke-17. Aku berada di rumah ibu, terjaga sebab terdengar pintu rumah dibuka. Aku dengar suara Helena di luar berbual dengan seorang lelaki. Katanya berbisik, aku datang nak bunuh dia dan ibu dia. Aku pun setelah mendengar bisikan diorang tu segera masuk ke bilik ibu. Tapi waktu tu ibu tak sedarkan diri, ibarat dia telah dibius. Aku ambil pistol dari almari ibu menyorok di belakang sofa sambil menunggu di dalam ketakutan. Mereka masuk ke dalam rumah mencari aku di bilik, dapur, tandas dan ruang tamu. Aku menggigil teruk. Nafas tersekat-sekat. Tangan yang pegang pistol tu pun hampir terlepas sebab terlalu takut. Tapi akhirnya mereka beredar bila tak jumpa aku. Esoknya, aku pergi ke sekolah seperti biasa, pura-pura semuanya normal. Aku cuma mampu cerita pada teman lelaki aku, tapi apa sangat yang dia boleh buat? Kami hanyalah 2 remaja. Tapi ada satu benda yang ganjil. Tidak lama selepas kejadian tu, Helena Travinsky tiba-tiba mati. Kononnya Helena mati mengejut, tapi sebenarnya aku tahu ayah telah membunuh dia. Ayah menggunakan pengaruh dia sebagai seorang doktor untuk mendapatkan sijil kematian palsu dan berpura-pura bersedih. Malah siap buat jamuan peringatan kononnya Helena mati secara mengejut. Padahal aku tahu ayah bunuh dia dengan memberikan dos ubat yang menyebabkan kematian perlahan. Selepas Helena mati, aku lega. Tapi keliru. Bertahun-tahun hidup di dalam tanda tanya sehinggalah aku temui diary ayah. Terkejut sebab ada bukti jelas bahawa semua yang berlaku sebenarnya diketahui oleh ramai pihak. Lembaga perubatan tempat dia bekerja ni tahu, doktor-doktor lain tahu, pihak polis tahu. Malah ada bukti di dalam fail-fail Helena yang aku salin sendiri untuk pihak lembaga perubatan menyatakan hasrat dia untuk membunuh aku. Tapi mereka langsung tak ambil tindakan. Bukan itu sahaja, aku jumpa bukti ayah ambil polisi insurans nyawa bernilai tinggi ke atas nama aku. Kalau aku mati, dia jadi kaya. Ibarat ayah telah bersedia untuk mengambil keuntungan kalau ada benda yang terjadi kepada aku. Ada satu benda yang buat aku terkejut bila dapat tahu yang Helena sebenarnya seorang anggota aktif di salah sebuah pusat keagamaan di daerah ini. Dia pernah ceritakan secara terperinci kepada penasihat spiritual dia tentang bagaimana dia membunuh bayi perempuannya sendiri. Tapi tiada siapa yang laporkan kepada polis. Ini membuatkan aku terfikir setiap orang mempunyai rahsia. Helena seorang yang dilihat sebagai baik di luar, kononnya orang yang alim, sebenarnya menyembunyikan rahsia yang sangat-sangat gelap. Bagi aku ini adalah insiden terbaik menggambarkan peribahasa, jangan hakimi buku berdasarkan kulitnya. Setelah dapat tahu semua ini, ada satu lagi yang aku tak puas hati. Setiap agensi yang sepatutnya bertindak gagal. Mereka biarkan aku hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun. Aku cuma mahu tahu kenapa. Kenapa mereka biarkan aku hidup di dalam ketakutan? Aku berhak rasa selamat, bukan diancam, dibunuh ataupun dilayan sedemikian rupa oleh ayah yang kejam.